saja. Mari, mari, mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Kuntum banap yang bijak, cari, cari, cari akal bertindak. Cot, teman setia, kura-kura sahabat sentiasa. Mari, mari, mari dengar cerita, kisah kuntum yang ada-ada saja. Mari, mari, mari semua berdendang, hati senang hidup ria. Hati senang hidup ria. Tak sabar saya nak tunggu kuntum ni. Wah, kalau ibu kuntum cakap dia sanggup nak ajar kita, sayalah monyet paling gembira. Saya akan berlatih tiap-tiap minggu. Saya akan berlatih tiap-tiap hari. Bila saya buka kedai, kita buka kedai, awak tumpang sekali ke? Cot, awak dengar tak ni? Dari tadi asyik tidur je. Dengan Cot lah. Saya cakap dengan Cot lah. Kuek, kuntum mana? Kejap lagi sampai. Anak pun boleh lambat ke? Saya cakap kat Cot, saya nak buka kedai jual sup. Mula-mula kedai kecil. Lepas tu kita buka kedai paling besar. Kedai sup paling sedap. Nama panjang? Habis, nama apa nak pakai untuk kedai saya? Okey, kedai sup Atan paling sedap. Boleh? Saya tahu. Kita pakai nama Kesuatan Pasar. Mula-mula, kita buka kedai kat sini. Lepas tu, kita buka kedai kat Pulau Pinang, Negeri Sembilan, KL, Saudi Arabia, Korea, Amerika Syarikat. Kita boleh jadi kaya. Kita boleh jadi kaya, Cot. Kaya. Cot, awak dengar tak ni? Awak cakap dengan siapa, Tuan? Dengar awak lah. Saya kat sini lah. Habis tu, ni siapa? Kawan-kawan, Jom, kuntum dah sampai. Macam mana, Kuntum? semua ditanggung beres. Baguslah kalau macam tu. Betul gak? Bila boleh belajar? Petang esok awak datang rumah saya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Awak semua kena bayarlah sikit kalau nak resipi tu. Bayar? Syarat apa kena bayar ni? Syarat lah, syarat. Kenalah bayar. Sap sedap tu resipi kami turun-temurun tau. Tak adil tu, Kuntum. Sekarang ni tak ada benda yang percuma tau. Ada? Udah ada? Ish, awak ni Aptan. Macam nak ke tak nak? Nyam. Sedapnya sup. Cepatlah kawan-kawan. Kalau tak nak, tak apa. Okey. Bayar pun bayarlah. Okey, kalau macam tu, esok pukul 3 petang ya. Yeay! Sup sedap. Sup sedap. Sup sedap. Sup sedap. Sup sedap lah. Betul lah.
Lebih lah. Apa yang lebih? Sap. Sap? Sup sap sedap. Betul lah. Salah lah. Habis tu? Sup sap sedap. Sup sap sedap. Lebih lah. Betul lah. Lebih lah. Ish. Ramainya nak belajar masak sup. Kuntum dah kata ramai yang suka sup ibu tu. Masuklah. Assalamualaikum, makcik. Makcik? Waalaikumsalam. Oh, Atan. Hai, kuih. Kuat, awak tak bayar lagi. Hutang boleh, tapi jangan lama sangat tau. Jadi, mula-mula kita potong bawang. Lepas tu, masukkan sedikit minyak masak. 1 sudu besar je. Salin ya, jangan tak salin. Sedap. Sup hidangan kuntum. Sup sap oh sedap. Sup masakan kuntum. Campur sayur, campur rempah, campur garam secukup rasa. Memang sedap, memang lazat, bau harum, sedap sekali. Mari masak, mari belajar, bukan mahal, jangan tak beli. Campur sayur, campur rempah, campur garam, enak sekali. Sup sap sedap. Sup hidangan kuntum. Sup sap oh sedap. Sup masakan kuntum. Apa resipi istimewa sup ni, makcik? Nak tahu rahsianya? Mestilah, makcik. Rahsianya ialah keikhlasan masa kita memasak. Tapi, makcik ikhlas ke ni? Budak ni. Mestilah makcik ikhlas. Tapi kenapa kena bayar? Kenapa ni? Dah. Kenapa dengan awak ni, kuntum? Atan ibu. Pagi tadi tak gosok gigi, sekarang berbau pula sup ni. Ish. Kamu ni ada-ada je. Nampaknya sup kita dah siap. Nak rasa. Ish, kamu bertiga ni tak eloklah sendawa kuat-kuat macam tu. Maaf, makcik. Apa ibu pesan, Kuek? Dah sendawa? Cakap apa? Alhamdulillah. Ni semua sebab sup sap sedap makcik yang sedap sangat tu. Ya ke? Terima kasih. Betul. Tak rugi saya bayar untuk dapatkan resipi ni. Apa? Bayar? Bayar apa? Baik. Makcik tak tahu ke? Tahu apa? Bayar orang untuk belajar buat sup ni lah. Bila masa pula makcik minta bayaran? Alamak. Memang makcik tak minta. Tapi kuntum yang minta. Apa? Kuntum? Kuntum? Ya, ibu. Amboi. Pandainya buat bisnes. Bisnes?
Yelah, bisnes. Oh, ibu nak buat bisnes jual sup ke? Elok juga tu. Boleh buka gerai depan rumah kita ni, Bu. Nanti hari-hari Kuntum boleh tolong. Tapi lepas sekolah lah. Sebelum tu, ibu nak kena belajar dengan Kuntum dulu. Siapa yang suruh ambil bayaran daripada diorang? Orang yang nak bagi. Cakap betul-betul, Kuntum. Ibu tak suka orang cakap tipu. Kuntum minta sikit je. Ibu nak Kuntum pulangkan balik. Ibu ajar dengan ikhlas tau. Tapi Ibu. Tak ada tapi-tapi. Cepat. Pulangkan. Tapi Kuntum malu nanti diorang tak nak kawan dengan Kuntum lagi. Itu ibu tak nak ambil tahu. Ibu, tolonglah. Apa yang tak faham lagi ni? Tak boleh? Tak boleh lah. Berapa kali ibu nak cakap? Alamak, apa yang saya buat ni? Masak saya. Maaf. Kami tak sengaja. Teruskan. Kesilapan teknikal. Perhatian semua. Ni, Kuntum ni ada sesuatu dia nak bagi tahu. Kuntum, ceritalah apa yang nak dibagi tahu tu. Kawan-kawan, Terima kasih kerana sudi datang. Makcik harap kamu suka dengan su makcik tu. Kuntum, cakaplah cepat. Sebenarnya ibu saya ajar masak sup tu dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Dan tak kenakan bayaran pun. Ya, betul tu. Tapi makcik, kami dah bayar kat Kuntum. Betul tu. Tip untuk dapatkan resepi sup sap sedap. Ini yang akan dibincangkan ni. Teruskan, Kuntum. Sebagai ganti rugi, saya akan bagi buku masakan ini kepada awak semua. Betul tu, Kuek. Entah, nak buat apa dengan buku tu? Belajar masak le. Oh, tak ya juga ya. Awak ni, Kuek. Saya harap dengan buku masakan ini awak boleh cuba pelbagai resipi lain. Bagus juga macam tu. Yelah. Bolehlah bagi saya satu. Dan saya amat kesal dengan sifat saya tadi. Saya minta maaf semua. Masak telur goreng. Masak air. Susah. Masak nasi. Susah. Masak air gula. Susah. Masak ayam gulai berempah Tikataki Pulau Pinang. Boleh cuba ni. Itik masak lemak pun ada. Kuek. Oh, Kuek. Mana awak ni, Kuek? Tak sabar saya. Jahatlah awak dua ni. Macam tu kisahnya. Gara-gara sifat tamak si Kuntum, dia dimarahi oleh ibunya. Tak baik tau macam tu. Untuk disayangi dan disukai oleh orang lain, kita harus bersifat jujur dan ikhlas. Jangan sekali-kali menipu atau bercakap bohong ya. Jadikan kisah kita kali ini sebagai satu pengajaran dan teladan buat semua tau. Jumpa lagi adik-adik.